tempat jalan kaki pun tak ada. Ya, betul. Memang kau tahu tak, kau bagi dekat diorang ni dah lah tak boleh buat apa. Benda yang diorang kata, diorang cakap Olivia, diorang mewarisi hutang daripada Najib. Ni aku nak beritahu kat korang. Korang ni, masa kau perintah Malaysia, kau bukan mewarisi hutang. Kepala otak, hutang tu bukan bapak kau bayar, Anwar Ibrahim. Engkau mewarisi apa? Kau mewarisi ni, kita punya IPTA. Ya, IPTA, highway. Kita punya ekonomi. Kita punya sumber daya manusia. Pembangunan yang sedia ada. Yes, kita punya MRT. Tu kau warisi. Lepas tu kau dah warisi benda tu. Kita ada capability nak siapkan MRT macam MRT 1. Betul. So kau dapat apa? Kau dapat projek yang tengah buat MRT 2. Apa kau buat? Kau jadikan macam kandang. Kandang babi. Kau dapat projek LRT 3 yang tengah nak buat. Kau dah ada model LRT 2 yang Najib buat LRT 2. LRT 3 patut lebih elok daripada LRT 2. Apa yang dapat kat kau? Dapat kandang babi kau bagi kepada rakyat. So, dia orang punya tak boleh harap ni aku nak cakap kat kau. Terbukti. Dia orang kata dia orang mewarisi hutang bangsat apa ni Tony Poa. Pasal tu aku nak buat video nanti Olivia. Bantai Janas. Aku sokong kau kenapa bantai Tony Poa dalam Anas. DAP kan, sebab orang kata kita jangan hina masyarakat Cina dengan kaitkan DAP dengan Cina, dengan masyarakat Cina. Pasal apa? Kita selalu kata orang Cina ni pandai matematik, pandai ekonomi. Lepas tu bila kita tengok penasihat dalam DAP, kita ambil yang paling pandai. Konon-konon lah. Yalah. Dia sampai Tony Siapa Poa. yang paling pandai tu? Tony Poa. Tony Poa dengan itu Ong Kian Ming. haprak punya Cina. Kau bayang Maaf. Tiba. Dia cerita apa tau Olivia? Dia kata berkenaan masa tu dia cerita baru-baru ni lah pasal LRT. Dia berjaya jimatkan 9 bilion dia kata. Ya, bangga pula tu. Bangga pula tu jimat 9 bilion. Aku bantai Tony Poa kau ni. Dia dulu businessman. Dia claim dia ada company kat Singapore. Kau tahu tak orang macam Tony Poa ni, aku jamin kalau dia nak minta kerja dengan government Singapore pun tendang dia lah. Ya, betul. Dekat China lagi dia tak boleh pergi. Satu seekor lagi Dr. Ong Kian Ming. Kau bayang dia nak samakan kerajaan dengan syarikat. Okey, tak apalah kalau kau nak samakan. Lepas tu, kalau syarikat Olivia, Petronas ada hutang tak Olivia? Ada berbilion. Syarikat besar ni banyak hutang. Tapi bila dia tengok nilai sebuah syarikat, bukan dia tengok hutang saja, dia tengok aset. Aset tu pun bukan hanya aset yang aset tetap. Tangible dengan intangible asset. Dia tolak hutang, baru kau ada nilai aset, nilai bersih syarikat. So Tony Poa ni, bila dia tengok pada kerajaan buat LRT, dia tak nampak aset. Hutang 20 bilion. 20 bilion ni macam hutang. Kau tahu betapa bangangnya dia punya extend bangang ni. Kau boleh cari dalam news masih ada lagi. Kau tahu dia kata apa? Nak buat SSR, ni dia cakap ni. Kerajaan kena bayar hutang dalam 2 bilion bunga setahun. Dia kata SSR KL Singapore tu. Lepas tu dia kata apa? Tahu tak? Dia dah calculate. Masa tu aku tengok podcast tu dia dengan Ong Kian Ming. Satu hari penerbangan, dia kata, penerbangan KL ke Singapore, dia kata ada berapa puluh penerbangan, dia dah calculate. Dengan 2 bilion untuk bayar interest saja tu, kita boleh bagi penerangan KL Singapore free. Oh, okay. Kau tahu tak apa dia punya bodoh? First, kalau kau belanja orang untuk terbang macam tu je, kau bagi free pun, dia kata lebih murah daripada kau adakan. Dia tahu tak? Dia bukan adakan SSR tu. Adakan SSR. Dia bukan pasal angkat orang je. Engkau naik kapal terbang tu, first teknologi first Mat Saleh punya. Kau lepas tu kalau rosak pun confirm kau bagi Boeing yang repair kan. Ceritanya bila ada SSR ni, dia ada nilai pengganda, dia ada apa nama kita panggil ni, dia ada limpahan ekonomi ke tempat lain, ada betul. Limpahan ekonomi ke Melaka, betul. ke Johor, ke negeri-negeri yang dilalui oleh SSR. Kau bayang? Kalau tak sekarang ni, kalau Pakatan Harapan tak memerintah dulu, SSR dah siap. Ya, betul. Singapura KL dah siap. Banyak peluang kerja lah. Dekat Muar, pelancongan. Banyak peluang kerja. Banyak peluang perniagaan kepada peniaga-peniaga kecil. Satu lagi Olivia. Sekarang ni kau tahu tak tengah buat apa? SSR KL ke sempadan Thailand. Engineer kita ada kerja. Lepas tu dekat jaringan HSR yang dah siap tu, kau boleh ada limpahan ekonomi. Tak kisahlah apa harga hartanah naik ke untuk rakyat, untuk orang kampung. Sebab dia orang perintah, ekonomi kita jahanam. Okey. Betul. Lepas tu, Anas, lagi satu Okey, kita dah cerita ni dekat sini. Antara kita hari ni kita akan cerita sebab-sebab kenapa Pakatan Harapan tu jatuh teruk masa PRN Johor kan. Itu ada. Kita dah pergi jauh. Tak apa Anas, topik kau tu berkaitan Anas. Betul. Memang sangat berkaitan sebab kita bercerita tentang kenapa Johor jatuh masa PRN. Bukan Johor saja. Apa yang kerajaan pusat buat, apa yang Anwar Ibrahim buat, dia buat kepada
Banyak negeri Anas. Yes. Dia buat kepada Sabah, dia buat ada lagi, kepada Olivia. Sarawak, dia buat kepada Johor juga. Kita lupa. Satu lagi keputusan yang Anwar Ibrahim buat yang telah menyebabkan kehidupan ramai rakyat semakin teruk adalah dia batalkan projek tebatan banjir. Ya. Lepas tu Anas, ada pula ceplos-ceplos ni yang hidup dalam bubble sendiri, yang diorang kempen konon-kononnya macam nanti Johor dipenuhi Laut Merah apa semua. Lepas tu Lautan Merah lah, red wave diorang kata kan. Lepas tu diorang claim juga yang kemajuan di Selangor dan Pulau Pinang ni Anas sebagai satu kejayaan Pakatan Harapan. Sampah. Boleh tak aku nak cerita? Boleh Anas. Aku nak ulang balik. Sambung. Dekat Penang dia buka untuk pembuatan chip ni pada tahun 70-an. Siapa ketua menteri Pulau Pinang waktu tu? Aku pun tak ingat siapa. Cina lah. Cina juga. 1971 1970s. Dia Richard. Siapa? Lim Chong Yu. Aku pun tak kenal. Lim Chong Yu. Richard. Gerakan ke apa? Gerakan. Di parti Gerakan. Bukan parti DAP tau. So dia buka Penang sebagai kawasan untuk chip datang. Lepas tu pula masa kita tengok peralihan kepada Selangor ni ada banyak kawasan industri satu lagi pasal Tun Mahathir buat Peninsula Gas Utility Pipeline. Sebab masa tu Jepun nak buka kilang. Engkau kena ada uninterrupted electricity supply. Kau bukan boleh ada kawasan ni aku nak declare free trade zone je. Kau kena ada elektrik, kau kena ada sumber tenaga yang cukup. Dan Tun Mahathir buat dengan Peninsula Gas Utility Pipeline. Kau boleh baca, kau boleh google lah. Peninsula Gas Utility Pipeline. So kau boleh tengok. So memastikan sumber tenaga ada, jalan raya yang bagus. Dia bukannya si Amin tu fikir, tak ada. Macam aku cakap kau, aku membesar kat Selangor bro. Aku boleh tengok masa tu kerajaan Selangor kan, BN masa tu kau nak kata haprak ke korap ke. Aku besar kat Ampang tu. Aku boleh tengok macam mana Selangor dulu buat rumah PKNS sebab kawan aku banyak duduk. Yang dulu rumah setinggan, bila rumah PKNS siap dipindahkan ke rumah PKNS. Ni rumah-rumah teres kat Kampung Panan pun ada. Ada. Duduk kau tu bayar sewa murah saja. Bayar sewa pada kerajaan negeri, sewa beli. Tak, lepas tu bila PH pegang, dia jadi kapitalis bangsat punya otak. Apa dia buat? Tanah kau boleh tengok kat Damansara. Tanah PKNS bagi pada Sunway. Tanah PKNS JV dengan konon JV tak ada. Semua pemaju semua Sunway. Tanah PKNS lepas tu perkongsian untung. Konon untung. Apa rakyat dapat? Tak ada. Sekarang ni rumah banyak, rakyat tak boleh tinggal. Dia dulu kau bayang dulu kau rumah sewa dengan government. Kalau kau ibu tunggal ke apa ke, kadang government write off je sewa tu. Dia orang punya bangsat Olivia. Sampai kau ingat tak masa dia orang perintah apa mula dia orang buat? Dia orang pergi cabut pintu siapa tak bayar sewa. Betul. Tahun lepas. Lepas ke 2 tahun lepas Bangsat tak bangsat kau tu. Kau tu tak bangsat gila kan. Aku tak kisahlah kalau kau buat macam tu, patutnya case by case kau tengoklah. Ini kadang-kadang ibu tunggal. Ya betul. Tak, sebab tu aku cakap kau, negara kita semakin kaya tapi dibangsatkan oleh pemikiran. Sebenarnya nak kata pemikiran dia orang kapitalis pun macam menghina kapitalis. Sebab macam aku cakap tadi lah, bila Tony Pua baru ni aku trigger balik pasal dia kononnya dia bela lah, dia boleh jimat 9 bilion tu. So dia ni okey lah, tak apa, dia tak faham macam mana government punya financing work Tapi kalau dia based on corporate finance pun, corporate finance kau tengok balance sheet corporate finance, kau kena ambil total asset. Dan aset dalam corporate finance tu dia bukannya hanya aset yang boleh nampak tau. Dia ada tangible dengan intangible asset. Sampaikan apa tau Olivia? Branding dia orang punya brand pun dia orang nilaikan subjective value. Betul. So dia orang tolak dengan liability. Kenapa bila government kenapa kau jahat sangat bila kerajaan buat LRT 3 kononnya harga 20 bilion, kau boleh kata tu bahaya. Saya jimatkan. Kenapa kau tak tengok kerajaan buat harga 20 bilion. Bila siap kan macam kau buat rumah lah. Kau buat harga 100,000, bila siap kau nilai balik mungkin harga 200,000 kan. Sebab tu Anas, masa Tony Pua kata dia orang dapat jimatkan 9 bilion sebab ada ayat dia tulis dekat situ apa tahu? Kiranya LRT tu dia boleh jimat dan LRT tu boleh berfungsi seadanya lah macam tu. Sebab tu masa tu kan saya punyalah angin kan. Engkau cakap untuk rakyat, engkau kata asalkan boleh berfungsi. Maksudnya asalkan LRT tu boleh berfungsi guys kan. Maksudnya dekat sini engkau rasa layak ni rakyat ni tak layak untuk dapat yang terbaik. Sebab tu aku cakap Tony Pua ataupun Lim Guan Eng pada aku kan,
Kalau katalah kita nak buat rumah kita mesti nak buat rumah yang terbaik. Kita nak dapat rumah yang terbaik supaya kita tak perlu repair rumah tu banyak kali. Betul. Kita nak